Kalau simpan dalam akaun emas Gap tanpa keluarkan fizikal boleh ke? Ini soalan yang kerap ditanya. Perlu keluarkan emas fizikal atau boleh simpan saja dalam akaun? Pertama sekali, kita kena faham fungsi Gap. Gap ibarat akaun simpanan. Bezanya ia bukan simpan dalam bentuk duit. Ia simpan dalam bentuk gram emas. Sebab tu bila tak nampak emas di tangan, ramai jadi ragu-ragu. Rasa macam tak wujud. Jawapannya memang boleh simpan tanpa keluarkan fizikal. Dalam akaun emas Gap Public Gold, tiada had maksimum simpanan. Tiada cas simpanan tahunan. Boleh jual semula pada bila-bila masa dan boleh gunakan untuk arhanu. Dari sudut teknikal, tiada masalah untuk simpan lama dalam akaun. Tapi kita kena kembali kepada tujuan asal. Gap diwujudkan untuk bantu ramai orang kumpul gram secara konsisten. Bukan semua orang mampu beli 50 gram ataupun 100 gram sekaligus. Dengan bajet kecil, kita kumpul sikit demi sikit. Bila simpanan dah capai target, barulah kita keluarkan emas fizikal. Itu strategi yang lebih kemas. Walaupun boleh simpan lama dalam akaun, matlamat akhir simpanan emas ialah emas fizikal. Sebab emas fizikal itulah yang benar-benar berfungsi sebagai pelindungan nilai. Nombor dalam sistem memudahkan urusan, tetapi emas di tangan memberikan ketenangan. Jadi bukan soal boleh ataupun tidak. Soalnya ialah strategi. Faham fungsi, tetapkan sasaran gram. Kumpul secara konsisten, kemudian keluarkan bila cukup. Bila kita jelas tujuan, emas benar-benar menjadi aset bukan sekadar simpanan. Jadi bagi siapa yang berminat untuk mulakan simpanan emas, boleh tunjuk pin video saya di profil untuk 5 langkah mudah dapat emas Public Gold. Seperti itu apa sebaiknya.